Hari ni kita nak cerita pasal secret recipe. Apa yang secret dibawa sebenarnya? Rahsia dia ialah rahsia 25 tahun yang sangat-sangat boring. Kalau kita pergi kat luar sana, kadang-kadang kita boleh dengar orang kata menu secret recipe ni boring. Yelah, dah dia ada dekat dalam market dah lebih 25 tahun. Fair lah orang kata boring. Tapi boring tak boring, orang still beli tak? Orang still pergilah secret recipe. Design kek dia pun tak pernah berubah. Rasa dia boleh maintain the same taste daripada zaman 1997 lagi. Tapi one thing yang orang suka pasal secret recipe ni, orang akan jadikan secret recipe sebagai satu tempat untuk birthday celebration. This is based on industry report tahun 2023. So cerita pasal secret recipe ni dah start pada tahun 1997. Waktu tu Datuk Steven Lim dia start dengan his first kedai dekat SS2. Time tu banyak kompetitor. If I can list out, kita ada English Tea House, Bakeries Boulevard, Country House. Tapi Datuk Steven ni dia ada satu filosofi yang tak berapa ramai faham, iaitu kalau customer dia dah mula suka sesuatu, kenapa nak ubah? Bagi I, filosofi ni yang membuatkan dia ni berbeza daripada orang lain pada zaman ni. So bila kompetitor tukar design, secret recipe maintain the same. Bila kafe lain buat new menu, secret recipe maintain the same. Dalam keadaan dia maintain the same, dia fokus untuk maintain the same quality and at that time quality dia top notch. Tiramisu dia tetap dengan chocolate powder design. Cheesecake dia pula tetap dengan ada cream cheese layer dekat tengah-tengah. Chocolate fudge dia tetap dengan the same chocolate glaze. Dalam waktu ramai kritik cakap secret recipe ni, tak ada creativity, design dah outdated, presentation pun dah lebih boring, tapi semua kritik ni kurang relevan sebab customer tetap datang. Sebab diorang tahu apa yang diorang nak achieve, apa yang cuba diorang nak dapatkan. Strategi yang kononnya boring ni lah yang membuatkan secret recipe be able to grow from time to time. Less than 5 years time, secret recipe pada tahun 2000 dia dah ada 20 outlet, dan in another 5 years time dia berjaya expand into 100 outlets pada tahun 2005. 2010 pula dia masuk dekat China market. Secret recipe ni dah ada pula dekat negara China, dan sekarang dia ada 440 outlet dekat 8 negara. Dan bayangkan revenue dia berapa? Revenue dia melebihi 500 juta setahun, dan semua outlet dia ada sekarang. Jangan pernah underestimate industri F&B tapi apa yang paling penting, they stick to the old method, they stick to their old strategy. For me, as long as the strategy works, it doesn't just works, it works effectively. Whenever kita pergi balik secret recipe, cheesecake dia still yang sama, chocolate indulgence still yang sama, tiramisu dia pun tak berubah, ada chocolate powder atas, chocolate fudge dia pun sangat-sangat konsisten. Pada Satria Saham dan komuniti kita, strategi inilah yang membuatkan secret recipe berjaya sampai sekarang. Bukan sebab dia yang paling kreatif, tapi sebab dia tahu yang customer pun tahu apa yang dia dapat dulu, dia boleh dapat sekarang, dan dia boleh dapat juga pada 10 tahun akan datang. Kalau kita tengok perjalanan dia dulu sampai sekarang, inilah satu brand lokal yang sama-sama patut kita support. #support brand lokal. Nak tahu lagi pasal rahsia-rahsia kejayaan company yang ada kat dalam Malaysia, follow Satria Saham dan pergi kepada satriasaham.com untuk masuk kelas kami. See you there.